So ini dia bag terbaru dari Michael Kors, iaitu EW Tote Voyager. Jom kita tengok dalam dia. Ada 3 kompartmen. Tengok ni. Saya letak ada nota-nota untuk konten, buku planner. Kat sini siap kosong lagi. You all boleh letak laptop dekat ni sebenarnya. Dan yang ini barang makeup. Ini adalah antara desain yang sangat-sangat cantik dan yang terbaru. Jom kita tengok ada kelebihan bag ni kalau you all dapat, sebab kalau tengok kat sini material adalah coated canvas. MK ni you all boleh nampak ada 3 sizing logo. Yang ini the mini ones, yang ini medium, dan yang ini adalah MK logo besar. So combination 3 ni memang membuatkan bag ni sangat eksklusif. And also dia ada drawstring kanan kiri dan dia ada extra pocket dekat sini. You all boleh isilah apa-apa, access card ke, kunci ke dekat bahagian sini. Jadi memang sangat-sangat menarik dan harga dia sempena super amazing sale ni sangat-sangat berbaloi. Harga asal dia ialah RM900 dan sekarang you all boleh dapat dengan harga RM550. Sangat-sangat berbaloi.